61, tahun 65. 53 kot. 49岁吧。 73 tahun. 43 tahun. Rambut dia putih-putih lah, tapi botak. Muka macam saya sikit lah, handsome kan. Muka kecil. Looks like a gangster. Tangan dia, kulit dia agak gelap. Orang kata dah nampak lah penuaan tu. Pagi tadi lah, tanya pasal anak. Sebab dia tolong jaga anak Ayah saya cakap, akak drive elok, semoga dipermudahkan urusan. Pas pasal nak kahwin bulan depan. Already forgot lah. Saya buat with my dad was plans for future. Sebab dia kalau boleh nak tengok anak dia semua berjaya. Itu saya tak tahu lah. Aku rasa makanan kampung kot. 这个也是忘记了 forgot already. Saya rasa ayah saya suka sekali dengan dendeng atau rendang. Makan seafood. Dia suka seafood. He likes pizza. But sekarang dia tak boleh nak makan, like I said just now. Dia tengah sakit. Dia makan apa pun tak rasa. Tak samalah. Saya tinggal kat Melaka, ayah kat Negeri Sembilan lah. Do you live with your parents now? Ayah tak. Tak. Bapa saya dia lain negeri. Sebab dia tengah chemo. Every single day memang chemo sebab cancer. Kali terakhir anda menelpon ayah anda? Already passed away. 2090 ya. Telefon sebulan lepas kot, tapi baru jumpa je hari tu. Sebab sekarang bapa saya dia dah ada pasangan baru kan. So saya malas nak kacau daun. Selalunya macam tak lama pun. Yang lama dengan mak lah kan, selalu kan. It's usually not that long. But he's really sick, I don't want to bother him. So usually like 10-15 minutes. Jarang jumpa lah. Kalau borak pun borak sekejap. Tak borak banyak sangat. 我跟他不是很熟的，其实因为从小就没有什么住一起，也没有什么交流。 Setengah jam ke 1 jam lah. 3 jam setiap hari. 比较多印象是他训我的时候，因为小时候比较坏蛋嘛，然后又没有住在一起，然后还要好像要把我们教好。 Macam kita jarang lah, selalunya raya tu memang kita akan balik sana lah. 还有一次还有 call 我，叫我回去找一下他，but then 那次我没有回到，然后之后他就 pass away 了。 Last 2 years kot. Masa tu sebab pergi bercuti kan. Daripada kecil sampai sekarang sangat jarang lah ada masa dengan ayah. Saya rasa last saya masih kecil lah kot. Last umur dalam tadika macam tu. Of course. Dengan dalam hidup. Oh. Anda boleh melihat ayah dalam hidup anda. Wish. Oh my god. Soalan ni buat rasa macam sedih pula. Alamak, I tak boleh lah macam nanti I rasa nak nangis. Adalah pasti rasa rindu itu adalah. Saya harap everyday lah. Saya pun tak tahu bila lah saya jumpa ayah saya. Kalau boleh saya nak hari-hari. Nak hari-hari. Macam musuh juga. Saya jadi aku lah. Ada banyak saya tak luahkan. Kadang-kadang saya segan ke apa, tak tahu lah. Banyak kot. Tapi tak tahu. Saya tak boleh nak fikir sekarang. I call my dad Baba. Nak buat Baba bangga. And as long as dia masih ada lagi, I want to make him proud. And happy dengan what I become. Lu nak cakap terima kasih. Ayah still jaga, ambil tahu. Terima kasih sangat. Terima kasih tau. Guys, interview ni gila buat sedih tu, buat sebab tu